JDT-FC sekali lagi mencuri perhatian dunia bola sepak. Kali ini, Harimau Selatan bukan sekadar menjalani latihan pramusim, tetapi bakal berdepan barisan lawan bertaraf antarabangsa termasuk gergasi Scotland, Rangers. Siapa lagi yang menanti JDT di Sepanyol? Dan sejauh mana persiapan ini mampu membawa mereka lebih garang musim depan? Jom kita kupas. Johor Darul Ta'zim, JDT-FC, sekali lagi membuktikan status mereka sebagai kelab paling profesional di Asia Tenggara, apabila secara rasmi mengumumkan jadual jelajah pramusim 2026-2027 di Sepanyol. Bukan sekadar latihan biasa, Harimau Selatan bakal mengharungi 9 aksi persahabatan menentang lawan daripada Scotland, Arab Saudi, Qatar dan beberapa kelab Sepanyol sebagai persediaan menghadapi musim baharu yang dijangka lebih sengit. Pengumuman yang dimuat naik menerusi media sosial rasmi JDT itu segera menarik perhatian penyokong bola sepak Malaysia. Ramai menganggap, inilah antara jadual pramusim paling mencabar pernah diatur oleh kelab gergasi Liga Super Malaysia itu. Kem latihan yang berlangsung di Ali Chanta, Sepanyol, bukan sahaja bertujuan meningkatkan kecergasan pemain, malah memberi peluang kepada barisan kejurulatihan menilai prestasi setiap pemain baharu, serta menguji pelbagai taktikal sebelum musim kompetitif bermula. Aksi pertama JDT bakal berlangsung pada 16 Julai menentang gergasi Scotland, Rangers FC. Perlawanan ini dijangka menjadi ujian paling sukar, kerana Rangers merupakan antara kelab terbesar di Scotland yang sentiasa bersaing di pentas Eropah. Berdepan pasukan dengan tempur permainan yang tinggi, pasti memberikan pengalaman berharga buat skuad kendalian Xisco Munoz. Hanya 3 hari kemudian, pada 19 Julai JDT akan menentang Al-Ettifaq dari Arab Saudi. Kelab ini terkenal kerana dihuni pemain-pemain berkualiti serta mempunyai liga yang semakin kompetitif, selepas kemasukan ramai bintang dunia sejak beberapa musim lalu. Tanpa banyak masa berehat, JDT akan turun sekali lagi pada 20 Julai menentang kelab Sepanyol, CD Contestano. Walaupun berstatus kelab divisyen bawahan, aksi sebegini amat penting bagi membolehkan barisan jurulatih memberi minit permainan kepada semua pemain sambil menguji kombinasi baharu dalam pasukan. Seterusnya, pada 24 Julai Harimau Selatan bakal bertemu LCF, sebuah kelab yang mempunyai pengalaman luas dalam bola sepak profesional Sepanyol. Perlawanan ini dijangka menjadi medan terbaik untuk mengukur kemampuan JDT menentang pasukan yang mengamalkan corak permainan teknikal dan pantas. Sehari kemudian, 25 Julai JDT dijadualkan bertemu UD Castellonense. Walaupun bukan nama besar di Eropah, perlawanan seperti ini penting untuk memastikan tahap kecergasan pemain terus meningkat sepanjang kem latihan. Jadual JDT menjadi semakin padat apabila pada 27 Julai mereka akan menentang Costa City, sebelum menghadapi pasukan yang dibentuk oleh Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, pada 28 Julai. Pasukan AFE sering dibarisi pemain profesional Sepanyol yang sedang mencari kelab baharu, menjadikan mereka lawan yang cukup kompetitif walaupun bukan sebuah kelab tetap. Cabaran diteruskan pada 30 Julai apabila JDT dijadualkan bertemu Qatar SC. Kelab dari Liga Qatar itu terkenal dengan corak permainan moden, serta dibarisi pemain import berkualiti. Perlawanan ini dijangka menjadi simulasi terbaik sebelum Harimau Selatan mengharungi kempen Liga Juara-Juara AFC Elite (ACLE). Kempen pramusim JDT akan ditutup dengan aksi yang paling dinantikan ramai peminat, iaitu menentang FC Cartagena pada 31 Julai.
Kelab Sepanyol itu memiliki reputasi baik dalam pembangunan pemain, dan aksi ini dijangka menarik perhatian penyokong tempatan di Sepanyol, serta peminat JDT di seluruh dunia. Apa yang menarik, jadual kali ini memperlihatkan JDT bukan sekadar mencari kemenangan dalam aksi persahabatan. Sebaliknya, pihak pengurusan mahu memastikan pemain mendapat pendedahan maksimum menentang pelbagai gaya permainan berbeza. Bertemu Rangers, memberi pengalaman menghadapi corak bola sepak British yang agresif. Menentang Al-Ettifaq dan Qatar SC pula memberi cabaran, daripada pasukan Asia Barat yang terkenal dengan kekuatan fizikal dan teknikal. Manakala beberapa kelab Sepanyol, bakal menguji kemampuan JDT mengawal bola serta bermain dalam tempo tinggi. Kem latihan di Sepanyol juga menjadi peluang terbaik, untuk pemain baharu menyesuaikan diri dengan falsafah permainan pasukan. Kehadiran beberapa wajah baharu dijangka menambah persaingan sihat dalam skuad utama. Selain itu, pemain-pemain muda turut berpeluang membuktikan kemampuan mereka kepada barisan kejurulatihan. Prestasi sepanjang jelajah pramusim sering menjadi penentu, sama ada seseorang pemain mampu merebut tempat dalam kesebelasan utama, apabila musim baharu bermula. Penyokong JDT pastinya berharap aksi pramusim kali ini, mampu membentuk keserasian yang lebih kukuh dalam pasukan. Musim 2026-2027 dijangka lebih mencabar apabila Harimau Selatan, bukan sahaja mahu mempertahankan kejuaraan domestik, malah memasang impian melangkah lebih jauh di pentas Asia. Dalam beberapa musim kebelakangan ini, JDT semakin dikenali sebagai kelab yang serius dalam aspek pembangunan. Mengadakan kem latihan di Eropah setiap tahun, menunjukkan komitmen pengurusan untuk memastikan standard pasukan sentiasa meningkat. Pendekatan ini turut mendapat pujian ramai pemerhati bola sepak, kerana ia memberi pendedahan antarabangsa kepada pemain tempatan, yang jarang berpeluang menentang pasukan luar negara secara konsisten. Bagi jurulatih Xisco Munoz, siri perlawanan ini pastinya menjadi medan terbaik, untuk mengenal pasti formula terbaik pasukan. Beliau boleh menguji pelbagai formasi, kombinasi pemain, serta strategi menyerang dan bertahan tanpa tekanan keputusan rasmi. Di samping itu, aspek kecergasan juga akan menjadi fokus utama. Jadual padat dengan 9 perlawanan dalam tempoh kira-kira 2 minggu, memerlukan setiap pemain berada pada tahap fizikal terbaik sebelum musim sebenar bermula. Peminat juga tidak sabar, menyaksikan bagaimana pemain-pemain import baharu menyesuaikan diri bersama tonggak sedia ada seperti Arif Aiman Hanapi, Bergson Da Silva dan beberapa pemain utama lain. Jika berjaya memanfaatkan siri pramusim ini dengan baik, JDT berpotensi memulakan musim baharu dalam keadaan lebih bersedia dan yakin. Secara keseluruhannya, jelajah pramusim JDT di Ali Canta bukan sekadar program latihan biasa. Ia merupakan bukti kesungguhan Harimau Selatan untuk terus meningkatkan standard pasukan dan bersaing dengan kelab-kelab terbaik di peringkat antarabangsa. Kini, tumpuan penyokong terarah kepada aksi pertama menentang Rangers pada 16 Julai. Mampukah JDT mencipta keputusan positif dalam siri pramusim yang penuh mencabar ini? Segalanya bakal terjawab apabila Harimau Selatan memulakan misi mereka di bumi Sepanyol.